Saudara, kita ikuti sekarang pengisytiharan Tarikh Hari Raya Aidilfitri oleh Penyimpan Muhur Besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu 21 Mac 2026. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi